Orang Australia ni accident. Tiba-tiba bila dia sedar dekat hospital, dia hanya boleh cakap bahasa Cina. Hello, 大家好. Nama dia Ben. Tahun 2012, kereta yang dipandu bapak dia dirempuh sebuah lori. Lori tu hentam ngam-ngam kat tempat duduk Ben. Kuat gila impact tu sampai Ben terus blank. Ben koma dekat seminggu. Family dah risau, doktor pun tak tahu dia ada harapan ke tak. Haiya, tak de hujan, tak de ribut. Ben sedarkan diri. Orang pertama Ben nampak seorang nurse. Ben terus tegur nurse tu dalam bahasa Mandarin. 你好，护士，我这边好疼啊。 Terkejut sudah nurse tu. Hai si kecil pengguna garam Cina, garam Cina. Okay, sorry, dia tak sebut garam Cina tu, dia terkejut je. Walau sebelum accident, Ben ada belajar Mandarin. Level basic-basic je. Ni hao ma, wo ai ni China li, pu ke yi. Tu pun pelat tak fasih langsung. Tapi 3 hari pertama lepas sedar, Ben cuma boleh cakap Mandarin sahaja. Dia tak boleh cakap English langsung. Dia berfikir pun dalam Mandarin. Bila mak pak dia datang melawat, dia bantai cakap Cina dengan dia orang. Cuak dah orang tu. I don't know how to say this. He's speaking Mandarin. Deep down, quite concerned about what's actually going on. Doktor pakar cakap litar bahasa English dalam otak Ben rosak sebab aksiden tu. Bila dia sedar, otak dia cari jalan lain dan teraktifkan litar Mandarin yang dia pernah belajar sikit-sikit dulu. Itu yang berlaku. Lepas keluar hospital, dia terus ambil kos Mandarin. Dia belajar sampai ke China. Lepas tu dia dapat job jadi host. Dia sembang kencang dengan host dari Taiwan dengan China. Tapi tak lama. Lepas tu tiba-tiba dia masuk dating show China pula. Dia jumpa Amoy dekat situ. Dah habis show tu, dia buat YouTube sekejap. Sekarang dia jadi ejen jual rumah.